kawan-kawan ya, yang pernah duduk sama-sama dengan saya pun ada tengok live ini. Warden-warden pun ada tengok live ini. Polis-polis pun ada tengok live ini. Cuma kita berbual dalam kadar kawan yang menceritakan pasal kisah benar beraya di penjara. Kita ambil iktibarnya, ambil kisah benarnya, perasaan anda ketika itu. Siapa yang ziarah anda pada ketika itu? Saya juga pernah menjadi pengacara dalam penjara, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan sekali, bukan dua kali. Banyak kali saya menjadi pengacara dalam 2 tahun saya duduk penjara tu. Saya jadi pengacara. Pengacara sukan, mengulas bola, pertandingan bola. Apa lagi, macam-macam lah. Satu tu saya menjadi pengacara raya. Yang menjadi pengacara raya ni sedih, saudara. Dia ada satu keistimewaan di mana penghuni dapat memanggil keluarga dia untuk dapat makan sama-sama kat meja. Peluang ni, saudara. Hanya orang-orang tertentu je. Ya, tak tahulah ini PPR kan. Punya office punya, penjara punya ikhtiar untuk raya. Mana dipanggil keluarga dia datang satu meja dengan penghuni kat sana. Keluarga datang satu meja, makan satu meja, makan. Saya tengok dia makan rendang, makan yang tak, kita tak makan, teringin nak makan, tapi kita dapat makan sebab kita jadi pengacara. So jadi pengacara di penjara, saya tak ada payment, tak ada bayaran. Bayaran dia sekian, tak ada. Sebab saya telah menganggap, dah set dah otak saya bahawa penjara ini adalah family saya. Kita kena set otak kita. Penjara ini family aku. Sarjan ini family aku, ini semua family aku. Aku makan begini, kehidupan aku begini, disiplin aku begini. Kita kena absorb yang ini adalah kehidupan kita. So, saya kena bergurau lah, tuan. Semua jadi pengacara. Tuan, berapa bayaran, tuan? Bayaran? Kat sini tak ada bayaran. Alah, tuan, dapat makan nasi ayam pun jadilah, tuan. Macam itulah saya kalau kat penjara, Masya Allah. So, saya menjadi pengacara pada satu majlis raya, saudara. Sedih majlis raya ini saya buat. Saya buat dia macam rancangan tu rancangan saya. Sebab saya baik dengan semua orang, dengan warden, dengan UKP. Ketika itulah di tahun yang kedua saya lah. Saya memang saya mengacarakan acara itu sehingga semua orang menangis. Semua orang menangis, tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya bila satu keluarga tu dapat makan dengan keluarga, dapat makan, dapat duduk makan keluarga, dia makan sekejap je, saudara. Tak silap saya, masa yang diberikan tu tak sampai pun 1 jam. Tak sampai pun 1 jam, saudara. Keluarga datang, duduk makan. Keluarga lain datang, duduk makan. Saya menjadi pengacara raya. Kemudian ada band. Ada nyanyi sikit-sikit. Lepas tu dah habis. Masa dah habis, tuan-tuan dan puan-puan. Masa dah habis tu, maka saya sebagai pengacara, saya bagi tahu diminta keluarga untuk berada di kemah sebelah kiri. Dia dah nak berpisah dah. Diminta penghuni Sungai Buloh untuk berada di sebelah kanan. Dia dah nak berpisah dah. Dia dah salam, dia dah nak berpisah dah kan. Sila tuan-tuan UKP berada di tengah. Mana penjara-penjara punya warden duduk di tengah-tengah. Sini penghuni, yang sebelah sini tetamu-tetamu yang dah nak balik dah. Tetamu balik dia nak nangis, dah nak balik. Tetamu ni dah nangis, dah nak balik dah. Saya kata, tetamu-tetamu jangan pulang dahulu. Sila toleh ke belakang. Kami perlukan lambaian terakhir anda. Masa dia buat lambaian terakhir itu, tuan-tuan dan puan-puan, menangis-nangis. Semuanya menangis-nangis. Masa buat lambaian terakhir itu, ada satu anak tu, seorang anak tu, dia lari, dia dah rindu dengan bapak dia agaknya, dia lari, dia rempuh aja UKP. Tapi UKP pun kena buat macam straight juga lah kan. UKP pun menangis, tuan-tuan dan puan-puan. Masa tu saya putarkan lagu Ayah dan Ibu. Masa tu semua sekali menangis, Masya Allah. Dan UKP pun menangis, tak pernah ada rasa macam tu. Bahawasanya UKP pun, UKP, mereka warden pun, mereka juga adalah manusia yang nampak benda tu kan. Ada pegawai penjara yang tanya dengan saya, Abu Isma tak nak ke bawa keluarga Abu Isma datang majlis raya macam ni? Saya cakap tak payah tuan, tak nak tuan, saya tak nak tuan. Saya sendiri cakap tak nak. Saya takut.
Saya tak berani berhadapan dengan suasana begitu. Anda ada pengalaman lagi? Hubungi kami. Silakan.